Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Peledak berbisa Johor Darul Ta'zim JDT Bergsonda Silva dilihat mampu beri impak besar kepada Harimau Melaya. Perkara itu dinyatakan penganalisis sukan negara, Rizal Hashim, apabila ditanya tentang impak Bergson sekiranya beliau menyertai skuad kebangsaan. Rizal melihat rekod jaringan hebat bekas penyerang Fortaleza itu mampu memberi nilai tambah kepada jentera serangan Harimau Melaya. Antara pilihannya adalah menaturalisasikan Bergson pada masa yang tepat dalam tempoh boleh ditampilkan atau digunakan dalam perlawanan menentang Vietnam, katanya kepada wartawan Astro Arena, Fina Nasrom. Apakah itu antara pilihannya? Saya pun tak pasti dan ia terbuka kepada spekulasi. Tetapi betullah Bergson pemain impak yang boleh memberi nilai tambah kepada skuad kebangsaan sekarang. Sejak menyertai Jet pada tahun 2021, Bergson sudah meledakkan 140 gol daripada 135 penampilan. Beliau turut mencipta 28 bantuan gol buat Harimau Selatan. Selain Bergson, beberapa lagi nama turut dicanang sebagai calon pemain naturalisasi Harimau Melaya seperti Manuel Hidalgo, Jordan Minta dan Giancarlo Gallifuoco. Sebelum ini, bekas penyerang Gremio itu pernah memberi bayangan bahawa beliau semakin hampir menyertai skuad Harimau Melaya. Skuad negara berada dalam kumpulan F bersama Vietnam, Laos dan Nepal untuk aksi pusingan kelayakan Piala Asia 2027. Harimau Melaya bakal membuka kempen kelayakan dengan menentang Degor Khalis pada 25 Mei ini.